Assalamualaikum, hari ini kita ke Denai Tiga Puteri Kota Damansara bersama pelajar-pelajar praktikal dan Ketua Belia Masjid Kota Damansara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mendaki Denai Tiga Puteri dekat Kota Damansara. Masa mula sampai, kita bertemu dengan salah seorang jemaah Masjid Kota Damansara yang kita kenali sebagai Pak Jang. Beliau selalu naik ke Denai Tiga Puteri bawa orang-orang baru, macam kita lah. Jadi pagi tadi hujan, so kita sebenarnya dah lambat so kita teruskan perjalanan mendaki. Jom saksikan. Sebelah kiri ni, temuan ni. Kan kalau dia masuk ke kanan pula. Kalau dia masuk ke kanan ni yang peluang orang nak sesat ke kanan ni. Bila tengok kawan-kawan kita pancit, kita rehat sekejap, dia tak lama minum air. Lepas tu kita teruskan lagi perjalanan. Ni bukit dia makin mencabar Tapi okey lah tempat ni sebab dia dah ada trek yang dibuat oleh penjaga kawasan ni. Kepada siapa-siapa yang nak cuba-cuba rasa hiking, make sure korang datang berkumpulan insyaAllah. Trek ni mencabar juga korang tengok tu mandor kita sampai cerak pinggang bagai. Ingat senang ke nak naik ni? Yang belajar praktikal tu pula kita paksa dia naik atas. Kalau tak, tinggal lah. Tiba-tiba kita jumpa lipan, mak air besarnya. Make sure mata alert Weh, tak pancit, tahu tak? Tak pancit. Tak pancit. Berjaya. Mana masjid kita? Okey, dah sampai Ada ucapan tak? Tahniah semua wakil Masjid Kota Damansara. First timer. First timer dapat 1 jam, alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita di-guide oleh Pak Jang dia bagi tunjuk lah jalan nak pergi Denai Tiga Puteri. Nanti kalau siapa yang nak ikut bersama 16 September ni, pastikan anda bawa botol air sendiri dan penggunaan kasut yang betul. Kasut hiking lah. Supaya apa? Supaya kaki korang selamat sampai atas. Dan tak ada koyak-koyak semua. Stokin pakai, ada disiplin, dan sampah jangan buang merata-rata. Hilang penat. Betul? Hilang penat. Angin dia. Ini kalau sana tu kan. Sana apa Bang? Tapi ni kelabu. Kalau sana tu, kalau cerah ni, Genting Highland. Oh, sana Genting Highland. Sana tu Genting Highland. Habis sana macam mendung ke jerebu? Jerebu. Ni Bukit Lanjan. Bukit Lanjan ni tinggi pada sini lagi. Oh. Ya, tapi dia senang lah. Ada pembangunan Damansara Badan. Ya, dia kena naik dari Damansara Badan. Tinggi saya tak boleh gayat ni. Sampai atas tu kita tak ambil masa yang lama, kita santai, ambil angin dia sejuk sangat, alhamdulillah. Main baring, kemudian sebelum turun kita ambil gambar dulu kenangan ramai-ramai. Balik tu kita bertemu dengan pokok tak tahu apa nama pokok ni, tapi ni pokok paling besar lah dekat sini. Pokok yang terbesar kat sini. Ya. Tanpa melengahkan masa, kita terus pulang sebab nanti Bilal nak azan. Jadi kepada sesiapa yang nak join pada Hari Malaysia kali ini 16 September 2026 bersamaan Hari Rabu, Masjid Kota Damansara akan mengadakan program hiking Denai Tiga Puteri sama dengan tetamu istimewa kita, insyaAllah Kapten Syamsul Kamarudin, iaitu daripada Master Survivor Malaysia. Jadi jomlah kita sama-sama sihatkan badan, join program ni yang dianjurkan oleh masjid. Rehat kepada 70 orang dia Jadi jom kita support program masjid insyaAllah. Selamat sampai. Habis. Selamat. Okey. Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Dah selamat turun. Terima kasih Pak Jang. Baik. Terima kasih Kak Zai. Okey, sama. Sambung kaki lagi ke? Saya kelam. Boleh je kalau kau nak. Oi, kita tak Syafiq nak tadi je ke ada seorang? Kalau nak boleh je. Baik. Tak ada besut. Okey. Sakit hilang tapak kaki.